So sekarang ni tema SUV off-road memang dah jadi sangat popular dekat Malaysia, dan daripada pengeluar China pun sekarang ni diorang dah pandai tawarkan SUV off-road. Tapi kalau kita bercerita pasal ini, kita sebenarnya tak boleh lupa akan sebuah model yang sebenarnya sinonim dengan prestasi di laluan off-road, iaitu Subaru Forester. Dan ini merupakan benda-benda yang aku suka pada model ini walaupun dia sebenarnya dah agak lama di pasaran. Pertama sekali benda yang aku suka ialah package yang ditawarkan, iaitu enjin yang bertenaga, sistem symmetrical all-wheel drive, transmisi CVT Lineartronic, dan yang paling penting dia juga ada beberapa mode yang dikhususkan untuk pemanduan off-road. Korang boleh tengoklah reka bentuk dia yang masih lagi berpetak-petak, berkotak-kotak, dan bila atas jalan memang nampak gagah. Dapat body kit GT, korang tengoklah dia punya bumper depan, dia punya rim, bahagian sisi, dan siap ada spoiler di bahagian belakang. Selepas itu, Subaru Forester ni juga datang dengan ruang kargo yang cukup besar, dan kalau korang nak maksimiskan ruang di bahagian belakang pun boleh. Kerusi baris kedua lipat sahaja. Yang aku suka, dia ada sediakan banyak gila cangkuk untuk letak barang. Di bahagian kanan ni pun ada juga. Salah satu kelebihan Forester ialah ruang penumpang yang cukup besar. Lagi satu, dia punya sudut sandaran untuk bahagian belakang itu dia tidaklah terlalu menegak. Jadi orang belakang memang boleh duduk dengan selesa.